Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadir rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan daripada Allah, kita dapat bertemu semula pada hari ini. Dan alhamdulillah semuanya sihat walafiat. Alhamdulillah. Tok Penghulu mana? Suruh dia. Dia tanya apa khabar. La haula wala quwata illa billah. Tok Penghulu dah tak nampak pula. InsyaAllah, moga-moga sihat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kami tadi Zuhur. Alhamdulillah, jumpa di masa malam tadi. Okeylah tu. Baik, pada hari ini insyaAllah kita akan menyambung perbahasan kita di masalah yang ke-489. Masalah ke-489. Tadi kami ada kena doyan. Saya sampai hari ni tak makan nasi lagi. Kenyang tak habis lagi. Doyan je. Tak tahu lah malam ni lalu ke tidak makan malam ni. Ada ke makan malam ni? InsyaAllah hari ini kita akan masuk masalah ke-489. Dan masalah ini dia adalah masih lagi dalam isu istihadah. Memang kita lama benar. Saya kira habis bab istihadah ni, memang kita semua akan jadi pakar darah istihadah. Hukum hakam istihadah. Sampai saya pun dah mula dah hebat pula rasanya buat istihadah. Padahal dulu saya dalam hati saya, insya-Allah tak adalah ngajar buat istihadah ni. Fikirnya kalau ada orang minta, kata saya bukan orang perempuan, seorang perempuan lah ngajar. Tapi dah sampai ke kitab Bahrul Mazi, Syedil Marbawi tulis juga. Terpaksalah awak pun ulang balik study, cek balik semula kitab berkaitan dengan hukum istihadah. Baik, dalam masalah yang ke-489 kita akan lihat apakah ucapan Al-Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu di dalam Syarhun Nawawi ala Sahih Muslim. Sebab Syekh Idris Al-Marbawi, antara kitab rujukan utama beliau adalah Syarhun Nawawi ala Sahih Al-Imam Muslim. Jadi huraian Al-Imam An-Nawawi itu didatangkan oleh beliau dengan diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Cumanya masalah yang ke-489 ini kita telah pun bahaskan dalam pertemuan yang sebelum ini, masalah yang ke-488. Tapi bila saya cek balik semula, di bahagian hujung tu saya tak sempat nak bahaskan dengan panjang itu ni. Saya terlepas pandang ke atau macam mana? Saya tak berapa nak tangkap maksudnya ke? Jadi saya macam skip sikit. Jadi saya ingat saya nak ulang semula masalah 488 bahagian hujung tu. Kita baca masalah yang ke-488 daripada awal, tapi kita tak bahaslah. Kita ambil terus yang hujung tu sebab ia penting yang didatangkan di sini. Ia penting di dalam kita melihat kes istihadah. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, kita telah meneliti sebelum ni hadis Sayyidatuna Fatimah bintu Abi Hubaish, iaitu kes yang menurut mazhab Imam Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i kita memahami ia adalah kes wanita yang datang darah haid. Dan ini bukan kali pertama, dah pernah datang sebelum ini. Cumanya datang darah melebihi 15 malam 16 siang, iaitu lebih dari 360 jam. Dan dalam masa yang sama, sepanjang darah tu keluar, ada hari darahnya berbeza dengan hari yang lain. Maknanya contoh, 1 sampai 10 hari bulan pekat yang amat-amat darahnya. Kemudian hari yang ke-11 bawa ke hari yang ke-15 udah cair. Kemudian hari ke-16 masih lagi keluar. Bila jatuh hari ke-16 masih lagi keluar, maksud dia apa? Dia telah terkena istihadah. Cumanya dalam situasi ini, hari apa sebenarnya datang haid? Hari pertama sampai hari 10. Sebab dia ada perbezaan warna. Jadi perbezaan warna itu petanda pembezaan mana satu darah haid, mana satu darah istihadah.
Ini kes yang berlaku kepada Sayyidatuna Fatimah bintu Abi Hubaish. Kes hadis yang sedang kita belajar ni adalah hadis Sayyidatuna Hamnah bintu Jahsh. Adik-beradik dengan Sayyidatuna Zainab bintu Jahsh. Sayyidatuna Zainab bintu Jahsh merupakan salah seorang isteri baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi Sayyidatuna Hamnah juga pernah datang istihadah, cuma kesnya menurut mazhab Syafi'i kita iaitu merujuk kepada kes wanita yang pernah datang darah haid, pernah ada pengalaman, bukan first time datang haid, dan dalam masa yang sama darah keluar sehingga melebihi 15 malam 15 siang, melebihi 360 jam. Berarti dia sudah terkena istihadah pada hari yang ke-16, confirm dia sudah terkena istihadah. Cuma kes Sayyidatuna Hamnah bintu Jahsh radhiyallahu anha adalah kes satu orang perempuan yang sepanjang darah keluar daripada hari pertama sampai hari ke-15 bawa ke hari ke-16, darah itu semuanya satu pasien saja. Contoh, hitam pekat daripada hari pertama sampai ke hari ke-15. Ingatkan masih haid. Engkuhnya datang juga darah pada hari yang ke-16. Berarti dia sudah terkena istihadah. Ataupun contohnya dari hari pertama sampai ke hari ke-15 darahnya merah saja, tak ada warna hitam. Lepas tu hari ke-16 pun apa itu juga. Makanya dia sudah terkena istihadah. Hukumnya adalah kalau wanita ini dia ingat bulan lepasnya macam hari bila dia datang haid, daripada hari berapa ke hari berapa, dia ingat, makanya haid untuk istihadah kali ini mengikut yang bulan lepas. Dah sendawa pula, ha? Marah malaikat. Maksudnya tanya malaikat, minta maaf malaikat. Semua doyan. Baik, contohnya dalam bulan lepas dia datang darah haid daripada hari ketiga sampai hari ke-10 sahaja. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga tak datang haid. Hari pertama, hari kedua tak datang haid contohnya. Hari ketiga start datang haid bulan lepas ni, cerita bulan lepas. Sampai hari ke-10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8 hari. Itu sahaja haidnya pada bulan lepas. Tapi bulan ini ditakdirkan Tuhan dari hari pertama sampai hari ke-15 bawa ke 16 datang darah berterusan. Maknanya dalam situasi ini haid bagi wanita ini disebabkan darah yang dilihat tu semua sama pasien. Kes Sayyidatuna Hamnah dikembalikan kepada adat sebelumnya. Iaitu maknanya hari pertama, hari kedua, hari ketiga untuk bulan ni yang datang darah sampai hari ke-15 haidnya hanya diiktibar pada start hari ketiga sampai hari ke-10 saja. Sebab bulan lepas pun apa itu? Bulan lepas haidnya bermula pada hari yang ketiga, berakhir pada hari yang ke-10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 8 hari saja datang haid dan tahu bila start. Maka untuk bulan ini walaupun start datang darah pada hari pertama, hari kedua datang darah dan hari pertama datang darah, dia pun tinggallah sembahyang. Sebab apa? Sebab mungkin haid. Zahirnya haid. Cumanya bila darah tu berlebih sampai hari yang ke-16 masih keluar darah, sudah 16 hari, maknanya sudah lebih 360 jam, bererti dia sudah kena istihadah. Oleh kerana dia ingat bulan lepas punya cerita, bila start haid hari ketiga sampai hari ke-10, bererti untuk bulan ini juga kita iktibar macam bulan lepas. Macam yang disebut oleh Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Hamnah bintu Jahsh. Iaitu hari pertama bukan haid. Maknanya dia tahulah, awak tinggal sembahyang start hari pertama lagi. Maknanya kena qada semula solat hari pertama dengan hari kedua. Sebab hari pertama dengan hari kedua dianggap istihadah. Hari ketiga baru diiktibar haid sebab bulan lepas start haid pada hari ke-3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 untuk bulan ini adalah haid. 11, 12, 13, 14, 15 bukan haid. Istihadah. Jadi istihadah ni pada hari pertama, hari kedua, lepas tu haid. Kemudian hari yang ke 11, 12, 13, 14, 15 itu adalah istihadah mengikut adat yang sebelumnya. Atau kalau dia tak ingat Ustaz bulan lepas, tak ingat nanti dulu. Ada perbahasan dia. Kita tengok satu-satu dulu. Sebab kalau tidak saya pun dah terlupa. Kita nak bagi ingat betul dulu. Jadi kes Sayyidatuna Fatimah selesai, kes Sayyidatuna Hamnah juga faham, dan dalam masalah sebelum ini 488 Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu mendatangkan satu kes, iaitu wanita
menurut kata Imam At-Tirmizi, Imam Tirmizi menukilkan pandangan Imam Asy-Syafi'i dalam kes ini. Kata Imam Tirmizi, Imam Syafi'i menyebut kalau wanita itu pertama kali datang darah. Dan darah dia keluar darah, katakan daripada hari pertama keluar darah. First time datang haid. Hari pertama keluar, hari kedua keluar, berterusan sehingga 360 jam. Melebihi 360 jam. Hari pertama sampai hari ke-15, dia tinggalkan sembahyang sebab dia ingat haid. Masuk hari ke-16, darah masih keluar. Maksudnya sudah melebihi 360 jam. Jadi ini kes wanita first time datang darah. Dan dalam masa yang sama, dia pula mendapati daripada hari pertama sampai ke hari ke-15 itu sama jenis darah dia. Tak ada istilahnya hari pertama sampai hari ke-5 hitam pekat, hari ke-6 sudah cair, tak. Yang dia lihat daripada hari pertama sampai ke hari ke-15, sampai ke hari 16, sama je darahnya. Contoh, kalau hitam je daripada hari pertama sampai ke hari ke-15, sampai ke hari yang ke-16. Jadi dalam situasi ini, bilakah dia diiktibar sebagai haid? Hanya hari yang mula-mula. 24 jam yang pertama itu adalah hari haid dia. Jadi hari pertama adalah haid, hari kedua, 3, 4, 5, 6, Imam Asy-Syafi'i berpendapat itu semuanya bukan haid. Itu semua bukan haid. Jadi ini kes wanita kali pertama datang darah, darahnya melebihi 360 jam, dia mendapati pula semuanya sama jenis. Kalau hitam aja. Kalau setiap pada awal tu cair je darahnya keluar sampai ke hari yang ke-16. Jadi hukum haidnya adalah hari yang pertama sahaja. Hari kedua sampai ke hari ke-15, sampai ke hari ke-16 semuanya diiktibar bukan haid. Itu adalah istihadah. Makanya dia kena qada untuk hari kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7 sampai ke hari yang ke-15. Solat yang ditinggalkan selama hari ini sebab dia ingat dia datang haid, setelah darahnya melebihi 360 jam, tahulah dia sudah terkena istihadah. Makanya dia wajib qada untuk hari kedua sampai ke hari yang ke-15. Hari ke-16 memang sah-sah dia akan sembahyang lah. Sebab sepanjang-panjang haid hanya paling banyak pun 360 jam, iaitu 15 malam, 15 siang. Dan dalam pertemuan sebelum ini juga, saya telah mendatangkan satu kes, iaitu dekat dengan kes kita ni. Wanita yang datang darah kali pertama, daripada hari pertama, dia first time datang darah, hari pertama pun datang, berterusan sampai hari ke-15. Tetapi, masuk hari ke-16 darah masih keluar, berarti sudah melebihi 360 jam. Ni keadaan yang keempat. Keadaan yang ketiga, kes tadi wanita first time datang darah, melebihi 15 hari, dan darahnya satu jenis. Kali ni pula, first time datang darah, melebihi juga 15 hari, melebihi 360 jam, dan dia mendapati ada hari yang darahnya pekat, ada hari cair. Maka hukumnya adalah mengikut hadis Sayyidatuna Fatimah bintu Abi Hubaish. Katakan dia first time datang darah, dia jerit dia, "Mak, awak berdarah ni." Mak dia kata tak apa, benda tu biasa. Hari pertama datang, kira mak dia kata jangan Mika tak tulis dah. Siung ni pun tulis Bukan yuk keluar darah, jerit lagi tu. Keluar darah tulis. Udahnya melebihi, mak, udah hari yang ke-16 mak, darah keluar juga. Mak kata, sudah. Mak dia kata, selamat awak belajar hari tu ni dalam kitab Bahrul Mazi. Mak ni tanya, darah daripada hari pertama sampai hari 15 tu satu pasien ke dua pasien? Dia kata, pasien apa pula mak? Darahnya warna apa? Dia kata, seingat awak hari tu, hari pertama sampai hari yang ke-5 memang hitam pekat. Masuk hari ke-16 dah cair mak. Tapi awak tak sembahyang lah, awak ingat haid. Mak dia kata betul lah, apa tu yang Mika buat tu betul lah. Cumanya setelah melebihi 360 jam, haidnya disebabkan ada perbezaan warna. Contoh di sini, hari pertama sampai hari ke-5 tu hitam pekat, hari ke-6 sampai hari ke-15 dah cair, berarti haidnya hari pertama sampai hari ke-5, kemudian hari ke-6 sampai ke hari ke-15 adalah istihadah. Kerana mengikut konsep hadis Sayyidatuna Fatimah bintu Abi Hubaish, kerana ada perbezaan warna adalah petanda mana satu haid, mana satu istihadah. Okey, itu adalah dia punya perbahasan sebelum ini. Dan di hujung masalah 488 tu ada satu part yang saya hari tu baca tanpa hurai. Saya tak faham gamaknya masa tu Jadi kali ni saya nak sebut semula supaya kita dapat memahami hujung masalah 488 tu dengan
dengan baik. Atau yang banyak-banyak cerita tadi, muqaddimah. Ni baru nak start ni. Jadi marilah sama-sama kita membacakan surah Al-Fatihah. Hadiah daripada kita kepada Sayyiduna Al-Imam Al-Syekh Muhammad Idris bin Abdul Rauf Al-Marbawi. Begitu juga kepada Al-Syekh Idris Fadilatul Al-Imam Al-Hafiz Al-Hujjah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa Ad-Dhahak Al-Bughi At-Tirmizi Uzbekistani. Uzbek kita orang Uzbek beliau orang Uzbek kiranya zaman hari ni. Zaman tu tak sebut Uzbek lagi. Beliau orang Tirmiz tu masuk dalam negara Uzbekistan. Semoga sampai pahala kita kepada mereka berdua, juga kepada guru-guru dan juga murid mereka berdua, dan semua yang membaca kitab Bahrul Mazi ataupun yang membaca kitab Sunan At-Tirmizi dari dulu sampai ke akhir zaman. Moga-moga Allah Ta'ala sampaikan pahala Fatihah kita kepada mereka semua tanpa berkecuali, untuk yang membaca, untuk yang mempelajari, untuk yang mengajar. Semua mereka moga-moganya mendapat kiriman pahala Al-Fatihah daripada kita, dan moga sampai juga Fatihah kita kepada almarhum Abang Sa'ad, kepada almarhum Cikgu Megat, almarhum Abang Jamil Khair yang lebih awal pulang sebelum kita. Moga semua mereka bergembira di sana dan mendapat kiriman pahala Al-Fatihah daripada kita. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, sekarang kita baru nak start. Yang tadi lebih kepada mukadimah, ingat balik masalahnya. Tuan-tuan jangan marah sebab masalah ni takut kita tak teringat. Dia agak terperinci. Moga dengan kita ingat yang sebelum ini, dia memahamkan lagi perbahasan kita pada hari ini. Kata Syekh Idris Al-Marbawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala di dalam masalah 488, dan kita telah bahaskan masalah ni panjang lebar. Cuma saya nak ambil 4 ujung tu. Kita baca dari awal. Masalah haid bersemedangan dan hukumnya pada Syafi'i, iaitu pada mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kata Abu Isa, iaitu dalam Sunan At-Tirmizi, dan telah berkata Syafi'i, bermula orang yang keluar darah bersemedangan, iaitu mustahadah itu, apabila berkekalan dengannya darah pada awal barang yang dilihatnya, first time datang haid maknanya, di kali pertama datang haid, maka bersemedangan ia atas yang demikian itu. Takdirkan Tuhan, darah terus keluar. Lebih daripada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keluar lagi darah. Maka bahawasanya meninggallah ia akan sembahyang barang yang antaranya, dan antara 15 hari. Daripada hari pertama, kalau hari kedua tak berhenti lagi, teruskan tak payah sembahyang. Sampai hari ketiga tak berhenti lagi, teruskan. Sampai hari ke-15, darah keluar juga hari 15, tak payah sembahyang lagi. Sebab sebanyak-banyak haid adalah 15 malam, 15 siang. Maka bahawasanya, kemudian disebut sini, maka apabila suci ia di dalam 15 hari itu, atau dahulu daripada yang demikian itu, kalau daripada hari pertama sampai ke 15 tu, tiba-tiba berhenti juga darah. Diingat darah terus keluar, hari ke-7 berhenti darah. Okey, selesai. Haidnya 7 hari. Hari ke-15 akhirnya berhenti, sebelum 360 jam berhenti darah. Okey, selesai. Haidnya paling banyak. Maka kata Imam Tirmizi, kata Imam Syafi'i, maka bahawasanya ialah hari haid. Jadi kalau suci ia di dalam 15 hari atau dahulu daripada yang demikian itu, sebelum hari ke-15 lagi darah dah berhenti, maka bahawasanya ialah hari haid. Maka apabila melihat ia akan darah lebih daripada 15 hari, jadilah istihadah maknanya. Dah lebih 360 jam darah masih keluar. Maka bahawasanya qada ia akan sembahyangnya 14 hari. Sebab apa? Sebab haid ni diiktibar hanya hari yang pertama, hari kedua sampai hari ke-15 itu adalah istihadah. Maksudnya 14 hari dia dalam keadaan istihadah, sehari saja dalam keadaan haid. Kita tahulah masalah ini, iaitu kes wanita first time datang haid, darahnya berlebih 360 jam dan darahnya satu pasien saja. Cuma di sini dia tak disebut, tapi kita faham dengan merujuk perbahasan fiqh dalam mazhab kita. Sebab kalau darahnya ada dua jenis, kita tak iktibar hari pertama saja datang haid. Kita iktibar hari yang darah pekat tu datang haid.
Hari pertama cair, hari kedua cair, hari ketiga pekat. Sampai hari kelima pekat. Hari keenam cair balik. Maknanya haidnya hari pada hari tiga, keempat dan hari yang pekat tu. Saya pernah terlupa contoh tadi. Hari pertama cair, hari kedua cair. 3 pekat, 4 pekat, 5 pekat, 6 cair. Maknanya haidnya hanyalah pada hari ketiga, keempat dan kelima. Hari yang pekat itu dianggap haid, hari yang cair adalah dianggap istihadah. Ini cerita kalau dia melihat dua jenis warna. Yang Imam Tirmizi datangkan di sini, iaitu kalau Imam Syafi'i merujuk kepada kes darah yang dia hanya satu jenis warna. Maka apabila melihat ia akan darah lebih daripada 15 hari, maka bahawasanya qada ia akan sembahyangnya 14 hari. Kemudian meninggal ia akan sembahyang. Kemudian dia hendaklah meninggalkan sembahyang. Maknanya hari yang ke-16 itu bermulalah kewajipan dia qada 14 hari sebelumnya. Bila-bilalah dia berasa nak qada hari itu juga, ya silakan. Nak buat hari ni dua waktu je, esok dua pun tak ada masalah sebelum meninggal dunia. Maknanya dia kena qada 14 hari sebab darah yang dilihat hari pertama sampai hari ke-15 sama jenis. Dan haidnya diiktibar hanya hari yang pertama menurut mazhab Imam Syafi'i. Hari kedua sampai hari 15 dianggap istihadah. Hari ke-16 memang istihadah lagi. Kemudian katanya Imam Syafi'i, kemudian meninggal ia akan sembahyang, iaitu bermula hari ke-16 sampai akhir bulan, iaitu 15 hari, 15 malam hendaklah dia meninggalkan sembahyang, kerana sekurang-kurang suci adalah 15 hari, 15 malam. Jadi sebanyak-banyak haid 15 malam, 15 siang, sesikit-sikit suci adalah 15 malam, 15 siang. Maksudnya satu hari dalam sebulan, paling banyak orang perempuan melihat 15 hari, paling cepat dia dianggap suci adalah 15 hari. 15 hari tak diiktibar datang darah. Okey, yang ni kita tak bahaskan hari tu ni. Saya baca tapi saya tak urai. Kemudian daripada yang demikian, setelah berlalu 15 hari, mai hari ke-16 contohnya, hari pertama dia start datang haid, ni first time datang haid, sampai ke hari 15 datang darah sama jenis, hari ke-16 datang juga darah, so kewajipan yang pertama wajib qada hari kedua untuk sampai ke hari yang ke-15. Mai 14 hari dia kena qada. Kemudian dia hendaklah disebut sini, kemudian meninggal ia akan sembahyang. Kemudian daripada yang demikian, kemudian meninggal ia akan sembahyang, kemudian daripada yang demikian. Maknanya setelah 15 hari berlalu dan dia tahu dia datang haid hari pertama saja, terakhir dia lepas tu dia kena istihadah, bermula daripada itu hendaklah dia meninggalkan, dia hendaklah sembahyang. Dia hendaklah sembahyang sepanjang darah istihadah ni datang. Paling sikit berapa lama? Paling sikit 15 hari. Tapi kalau darah berterusan keluar, teruskan tak sembahyang. Sehinggalah masuk ke bulan hadapan. Kalau darah berterusan keluar sampai 2 bulan turut darah keluar, bahaya lah tu, jumpa doktor lah. Tapi kalau keluar juga darah, dari sudut hukumnya kata Imam Syafi'i, kemudian meninggal ia akan sembahyang kemudian daripada yang demikian. Maksudnya apa? Yakni pada haid kali keduanya. Jika berhubung darah, iaitu meninggalkan sekurang-kurang haid perempuan, iaitu sehari semalam. Lihat masalah 491 tafsirnya bagi kalam Syafi'i sendiri. Okey, maksud dia apa? Okey, keadaannya macam ni. Perempuan tu first time datang haid, katakan bulan Rajab. Katakanlah bulan Rajab first time datang haid, 1 Rajab datang haid. Darah berterusan keluar, dia pun tak semayang lah. Sampai hari ke-15 dia tak sembahyang lagi sebab paling banyak haid 15 malam, 15 siang. Apabila darah sudah melebihi 360 jam, tahulah dia terkena istihadah. Tahulah dia sudah terkena istihadah. Apabila dia sudah terkena istihadah, dia kena tahu hari bila dia datang haid, hari bila kena istihadah untuk dia qada solat ketika dia dalam istihadah yang dia pada peringkat awal ingatkan haid. Jadi oleh kerana dia kali pertama datang darah, dan cerita kita ni wanita yang darahnya sama pasien. Daripada hari pertama sampai hari ke-15 hitam pekat contohnya. Atau hari pertama sampai hari ke-15 warnanya merah. Contoh.
Kemudian darah sambung keluar hari ke-16, 17, 18, 19, 20 sampai akhir bulan. Sampai akhir bulan. Maknanya sampai 30 Sya'ban, 30 Rejab contohnya. Dia first datang 1 Rejab. Sampai 30 Rejab masih keluar darah. Apa yang kena buat dalam situasi ini? Daripada start hari ke-16 sampai ke hari yang ke-30, hujung bulan lah maknanya. Ikutlah bulan tu 29 ke 30 ke tak kisahlah. Katakan demo tak nampak anak bulan sampai ke hari 30, darah masih keluar. Daripada hari ke-16 sampai ke hari yang ke-30, dia wajib sembahyang. Sebab apa? Itu adalah waktu dianggap istihadah. Maksudnya dia sebenarnya suci. Cuma darah masih keluar dan darah tu dinamakan istihadah. Maknanya bagi kes wanita ni, haid dia hanya 1 hari. Tapi sucinya 29 hari. 29 sebab apa? Sebab kira daripada hari yang kedua. Yang dia dah tinggal semayang itu. Tapi setelah melebihi darah 15 malam 15 siang, tahulah dia setelah suci bermula daripada hari yang kedua. Dan oleh kerana darah berterusan keluar, maknanya tak confirm mana satu haid, mana satu istihadah, mazhab kita mengatakan sampai ke akhir bulan. Daripada hari kedua sampai ke hari 30 Rejab, itu adalah istihadah. Ditakdirkan Tuhan, tak berhenti juga darahnya. Tak berhenti juga darahnya sampailah ke bulan akan datang. Satu, setelah dia berkata tak nampak anak bulan, jadi hari esoknya, hari yang ke-30 Rejab, habis 30 Rejab, masuklah 1 Sya'ban. Darah masih keluar. Apabila darah masih keluar, maknanya udah bulan baru, dia kena ikut adat sebelum ini. Oleh kerana bulan lepas, haidnya diiktibar 1 hari saja, maka pada 1 Sya'ban, dia wajib tidak solat. Walaupun darahnya sama je keluar, dia straight daripada hari 1 Rejab tu sampai ke 1 Sya'ban, darah tak keluar, tak berhenti-berhenti. Pada 1 Rejab, dia wajib tinggalkan sembahyang. Darahnya masih keluar pada pada 1 Sya'ban, dia wajib tinggalkan sembahyang. Macam pada 1 Rejab hari tu ni. Sebab haidnya mengikut bulan yang lepas, dan dia bukan lagi first time datang haid sebab bulan lepas dah datang. Masuk ke bulan Sya'ban, bila darah masih keluar, maka dia dianggap masih lagi datang, dia sudah dianggap datang haid kerana bulan lepas haid pada 1 Rejab. So 1 Sya'ban hari haid. Hari kedua darah masih keluar, terus dia mandi dan dia semayang macam biasa. Sebab apa? Sebab macam bulan lepas haidnya 1 hari, bulan ni pun 1 hari juga. Jadi katakan contohnya dalam kes wanita yang mula-mula datang haid pada 1 Rejab, berterusan darahnya keluar sampailah akhirnya, contoh udahnya jumpa doktor apa semua, berhentilah darahnya betul-betul pada 30 Sya'ban atau 29 Sya'ban. Katakan bulan depan tu, bulan Sya'ban tu dia menampak anak bulan. Jadi pada hari 29 Sya'ban tu darahnya berhenti. Tengah-tengah tu berhenti. Maknanya darahnya keluar daripada 1 Rejab dan akhirnya berhenti pada hujung bulan Sya'ban. Berapa hari dia datang haid? 2 hari saja. Bila 1 Rejab dan 1 Sya'ban. 2 hari itu saja. Hari lain dia sebenarnya dalam keadaan istihadah. Katakan berterusan darahnya keluar sampai ke 1 Ramadan. 1 Ramadan dia wajib tidak berpuasa. Sebab apa? Sebab mengikut adat sebelum ini, oleh kerana 1 Rejab dianggap haid, maka 1 Sya'ban pun dianggap haid. Oleh kerana darah 2 bulan berturut-turut tak putih-putih, dan daripada bulan Ramadan pun keluar juga darah, makanya pada 1 Ramadan dia wajib tidak berpuasa kerana dia dianggap datang haid. 2 Ramadan darah masih keluar, tak perlu buat apa-apa. Maksud dia bukan tak perlu buat apa, dia kena buatlah apa dia, mandi wajib. Dan kemudian dia berpuasa pada 2 Ramadan. Dia kata, manalah tahu kok haid? Bukan masalah mana tahu. Kita ikut bulan lepas. Sebab darahnya 1 pasien ni. Daripada hari pertama sampai ke bulan akan datang. Ini yang dimaksudkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i di sini. Iaitu kata beliau, maka apabila melihat ia akan darah lebih daripada 15 hari, masa mula-mula datang haid tu, contoh kita tadi pada 1 Rejab tu, dia start datang haid, sampai ke 15 Rejab masih datang haid, 16 Rejab masih datang haid,
maka bahawasanya qada ia akan sembahyangnya 14 hari. Kerana hari kedua Rejab sampai hari 15 Rejab itu sebenarnya istihadah. Kemudian meninggal ia akan sembahyang. Ni bila ni? Bila tak perlu sembahyang pula? Bulan hadapan. Iaitu pada hari pada? Hari 1 Sya'ban. Kerana mengikut adat pada bulan Rejab. Kemudian meninggal ia akan sembahyang. Kemudian daripada yang demikian. Maksud dia apa? Yakni pada haid kali keduanya. Iaitu contoh kita tadi pada bulan Sya'ban. Bila darah berterusan keluar daripada 1 Rejab sampai ke 30 Rejab, maka haidnya 1 Rejab, daripada 2 Rejab sampai 30 Rejab itu istihadah. Darahnya terus sambung pada bulan Sya'ban, 1 Sya'ban. 1 Sya'ban dianggap haid. 2 Sya'ban darah masih keluar lagi, sudah istihadah. Sebab tu disebut sini, yakni pada haid kali keduanya, jika berhubung darah, iaitu bersambung darah daripada 1 Rejab sampai ke bulan depan, iaitu bulan Sya'ban. Iaitu tinggalkan sekurang-kurang haid perempuan, iaitu sehari semalam. Kerana haid orang perempuan paling sikit adalah 24 jam. Jadi dia wajib tinggalkan semayang pada bulan Sya'ban, iaitu daripada 1 Sya'ban, sepanjang 1 Sya'ban tu 24 jam dia wajib tinggalkan semayang. Pelik wajib tinggalkan semayang. Bukan wajib semayang, wajib tak semayang. Maksudnya kalau dia tak semayang dapat pahala. Pada 2 Sya'ban wajib pula dia untuk mandi wajib dan salat seperti biasa walaupun darah masih keluar. Cuma secara adatnya saya tak tahulah hari ini masih ada lagi kes seperti ini ataupun tidak. Kerana hari ini dengan dah ada perubatan mungkin lebih mudah. Dan kata guru saya, Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, kebetulan beliau pun doktor bedah, kata beliau mana-mana orang perempuan kalau kena istiadah pergi jumpa doktor. Jangan dibiarkan. Sebab hari ini dah mudah, dah ada ubat apa semua, jadi insya-Allah boleh mempertahankan dan boleh menyihatkan dia supaya kitaran haidnya kembali sempurna. Itu adalah ulangan bagi masalah hujung 488. Okey, kita masuk masalah baru. Sempat lagi kot Ke dah nak isyak penuh? Lambat lagi tak? Boleh lagi Betul ke Jad? 10 minit lagi. Memang lambat lagi. Betul kata Ijat. Sadaqah Ijat. Benarlah Ijat. Bukan sadaqallah lazim lah. Sadaqah Ijat. 489. Okey, masalah keseterusnya. Ini adalah ulangan bagi segala yang kita belajar sebelum ni. Cuma Syekh Dir Marbawi datangkan pula kalam Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Tuan-tuan kena ingat 4 masalah kita dah belajar. Perempuan yang pernah datang haid, darahnya kali ini keluar melebihi 15 malam 15 siang, tetapi ada perbezaan warna. Itu kes Sayyidatuna Fatimah bintu Abi Hubaish. Kes kedua, kes Sayyidatuna Hamnah. Dia pernah datang haid, darahnya keluar berterusan melebihi 360 jam, sepanjang darah tu sama jenis saja. Ini kes Sayyidatuna Hamnah. Lepas tu orang perempuan first time datang haid, dia akan ada 2 keadaan. Salah satunya kembali ke hadis Sayyidatuna Hamnah, salah satunya akan merujuk hadis Sayyidatuna Fatimah bintu Abi Hubaish. Iaitu kalau dia first time datang haid, darahnya keluar berterusan melebihi 360 jam, kita tanya, ada beza warna tak? Dia kata ada. Okey, kes Sayyidatuna Fatimah bintu Abi Hubaish. Sama warna Ustaz semuanya? Okey, kes Sayyidatuna Hamnah bintu Jahsh. So dah ada 4. Dia ada lagi masalah-masalahnya. Cuma yang 4 ni adalah yang paling utama kita kena tahu. Kemudian yang seterusnya adalah kes dia tak teringat. Bulan lepas punya cerita. Apa benda hari bila datang haid awak tak ingat lah. Udah berapa hari pun dah terlupa. Bila terlupa tu ada kes yang perlu dihalusi. Kalau yang saya kata tadi tu yang 1 Ramadan tu masih darah sama. Okey. Kalau 1 Ramadan tu darah dia lain. Betul sampai 5 Ramadan contohnya. Macam mana? Kalau contoh dia darah berterusan keluar daripada 1 Rejab sampai ke Ramadan. Ramadan start 1 Ramadan udah warna hitam. 2 hitam, 3 hitam, 4 hitam, 5 hitam, 6 udah cair balik. Ketika itu dia akan kembali, dia akan pergi pula ke hadis Sayyidatuna Fatimah bintu Abi Hubaish. Maknanya darah elok je cair daripada 1 Rejab sampailah hujung bulan Sya'ban. Maka kita iktibar haidnya adalah hari yang pertama pada bulan Sya'ban dan hari pertama pada bulan Rejab.
Masuk 1 Ramadan, udah pekat, maknanya dia sudah tak sama dengan kes sebelum ini. Pekat berterusan. 1 Ramadan pekat, 2 Ramadan pekat, 3 Ramadan pekat. 4 udah cair. Ketika itu maknanya bila hari pertama pekat, hari kedua pun pekat, maknanya dia sudah tak sama dengan kes sebelumnya. Jadi dia akan pergi kepada masalah hadis Sayyidatuna Fatimah bintu Abi Hubaysh, maknanya pada bulan Ramadan, 1 Ramadan dia tak boleh puasa lagi, esoknya konon nak puasa lah. Tiba-tiba hari 2 Ramadan, darah pun keluar, tapi kali ni macam semalam, pekat. Tak macam bulan Sya'ban dengan bulan Rejab sebelum ni. Maka hari kedua pun dia wajib tinggal sembahyang sebab mungkin istilahnya istihadah dia dah berhenti dan sekarang masuk hari haid. Jadi dia kena ikut macam dia adalah orang yang kes baru pula. Reset balik kot bahasanya. Ia akan tunggu sampai 15 hari. Katakan berterusan hitam keluar sampai hari ke-15 berhenti. Hari ke-16 dah tak keluar darah. Berarti haid dia untuk bulan Ramadan tak macam haidnya pada bulan Sya'ban dengan Rejab. Haidnya untuk Ramadan hari pertama sampai hari ke-15. So hari ke-16 dia berpuasa. Katakan berterusan hitam sampai ke bulan pada kata sampai 16 Syawal pun keluar darah, maknanya dia sudah terkena istihadah. Bila dia terkena istihadah, dia kembali pada bulan yang sebelumnya. Sebab kebetulannya darahnya daripada hari pertama sampai hari ke-15 pekat dia semuanya. Hari ke-16 pun masih keluar darah, berarti dia sudah terkena istihadah. Maka hukumnya adalah kembali kepada adat sebelumnya. Maknanya tahulah juga, ingatkan kok bulan Ramadan 2 Ramadan tu dah datang haid, tak macam bulan lepas, sama juga. Cumanya bulan Sya'ban dengan bulan Rejab darahnya cair. Yang ini udah pekat. Tapi disebabkan sama warna juga, dia kembali kepada hadis Sayyidatuna Fatimah bintu Abi Hubaysh. Hadis Sayyidatuna Hamnah, iaitu merujuk kepada adat dia sebelum ini. Oleh kerana bulan Rejab, 1 Rejab dianggap haid, 1 Sya'ban dianggap haid, yang lain semuanya bukan haid, maka untuk Ramadan kali ini bererti dia datang haid pada 1 Ramadan sahaja. 2 Ramadan sebenarnya dia sudah suci. Tapi katakan keluar darah daripada 1 Ramadan pekat, 2 Ramadan pekat. Bulan Sya'ban dengan bulan Rejab itu sampai 2 bulan keluar darah cair. Hari ketiga darah udah bertukar, udah cair balik. Maka ketika itu dia mungkin datang haid, so dia kena tunggu sampai 15 hari. Cuma bila hari yang ke-15 masih keluar darah, tahulah dia haid dia untuk bulan Ramadan 2 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga sudah bukan haid. Jadi dia akan ikut yang kita akan iktibar dia adalah 1 Ramadan saja. Lepas tu 1 Syawal saja. Ini ceritanya kalau darah tu sama jenis keluar macam yang sebelum-sebelum ini. Jelas Baik, 489 masalah haid bersemedangan dan macam-macamnya, iaitu pelbagai masalah yang berkait dengannya. Kata Nawawi radhiyallahu anhu, bermula mustahadah artinya perempuan yang keluar darah semedangan itu ada 2 macam. Ada 2 jenis orang perempuan yang keluar darah istihadah. Pertamanya, bahawa melihat perempuan itu akan darah yang bukan ia haid dan tiada pula bercampur dengan haid. Pertamanya, bahawa melihat perempuan itu akan darah yang bukan ia haid dan tiada pula bercampur dengan haid. Contohnya apa? Seperti perempuan itu melihat darahnya keluar tiada sampai sehari semalam. Dia tengok darah yang keluar tu tak cukup syarat haid, maka dia sudah dianggap terkena istihadah. Contoh, datang darah. Berkata, mak, awak dah datang darah dah, mak. Mak dia kata, tahniah. Sudah dewasa. Start pukul berapa? Keluar darah. Start pukul 8 pagi. Pukul 10 dah berhenti. Dia kata, mak, cepat benar haid awak ni. 2 jam je, 8 sampai 10. Kata, tunggu lagi kejap, kau keluar lepas ni. Tunggu, tak masuk Zuhur. Tak keluar juga darah. Dia dekat-dekat nak habis Zuhur dah, mak. Kalau orang tu mandi cepat-cepat. Sebab mungkin Mika tak datang haid lagi. Mika hanya datang istihadah. Dalam kes ini dia tak wajib mandilah, sebab dia hanya bersihkan kawasan dia saja.
sebab dia tidak berlaku haid. Kerana sekurang-kurang haid mesti 24 jam. Dia pula datang darah hanya daripada pukul 8 sampai ke pukul 10. Ini jenis pertama, wanita terkena istihadah, maknanya tak sampai melebihi 15 hari. Tak cukup 1 hari. Darah keluar tak cukup 1 hari dan dia terkena darah yang tak cukup 24 jam, maknanya dia sebenarnya dalam keadaan istihadah. Ini tu orang yang sekarang balik saja tu. Ya. Kalau orang yang dia tak dikira lah. Kalau orang yang dia pernah datang haid kali kedua, kali ketiga dan tak cukup juga 24 jam, sama juga kes. Sama juga. Bukan. Saya tersebut tadi salah maknanya. Untuk isu darah sekurang-kurang darah haid ni mesti sehari semalam, itu tak kira untuk wanita first time datang haid ataupun dah datang haid sebelum ini. Tersalah sebut dia. Minta maaf dia. Saya kalau tersalah tu sebab saya adalah bukan you. Saya you. Jadi minta maaf dia. Awak membayang-bayang je ni. Tak pernah tengok pun. Betul-betul kan? Jadi disebut di sini pertama bahawa melihat perempuan itu akan darah yang bukan ia haid. Dan tiada pula bercampur dengan haid. Maksudnya tak bersambung dengan haid. Maknanya contoh di sini seperti perempuan itu melihat darahnya keluar tiada sampai sehari semalam. Maka ialah dinamakan darah istihadah juga. Ataupun keluar darah tapi tak cukup 9 bulan. 9 bulan. 9 tahun. 6 tahun dah keluar darah. Mak cepat benar datang haid mak. Bukan haid. Sebab wanita yang paling cepat datang haid ketika berusia 9 setelah sempurna umurnya 9 tahun. Dan macam yang keduanya, ini keadaan yang kedua pula. Ijaz kata lambat lagi. Udah azan pula. Azan dulu ya. Pak. Ya Allah ya Karim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح La hawla wa la quwwata illa billah. حي على الفلاح الله أكبر Allahu Akbar. لا إله إلا
وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبسيدنا محمد رسوله وبالإسلام دينا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Jadi insya-Allah kita habiskan masalah 489. Ni panjang sikit tapi saya kira huraian ni tak perlu banyak sebab kita dah ingat 4 masalah yang telah dibahaskan sebelum ini. Kita baca insya-Allah moga faham biiznillah. Disebut di sini itu keadaan yang pertama iaitu orang perempuan kena istiadah kerana dia tak cukup hari. Darahnya tak cukup sehari semalam, tak cukup 24 jam. Dan macam yang keduanya, iaitu keadaan yang kedua bagi orang istihadah, bahawa melihat perempuan itu akan darah itu setengahnya haid dan setengahnya bukan haid. Dia menengok darah berterusan keluar, maknanya tahulah dia ada hari haid, ada hari bukan haid, tak bersambung. Dia dah lebih 24 jam. Tetapi ada pula hari darah itu haid ataupun bukan haid. Maka kenyataan seperti bahawa melihat ia akan darahnya berhubungan selama-lamanya. Maka kenyataannya, uraiannya maknanya, seperti bahawa melihat ia akan darahnya berhubungan selama-lamanya. Ataupun melampaui ia bagi sebanyak-banyak hari haid. Lihat masalah 490. Teks Imam Nawawi disebut di sini, dalam bahasa Arabnya, wa'lam annal mustahadata ala darbain ahaduhuma an takuna tara daman laysa bihaidin wala yakhlutu bil haid kama idza ra'at duna yawmin wa laylah wad darbu tsani an tara daman ba'dahu haid wa ba'dahu laysa bihaid bi an kana tara daman muttasilan daiman aw mujawizan li aktsar al haid wa hadhihi laha salasatu ahwal. Okey, maknanya dalam kes yang kedua ni pula, darah yang keluar, darah wanita yang terkena istihadah ni, darah dia bukan kurang daripada 24 jam, tapi dia telah melihat darah yang melebihi 24 jam, 24 jam dan lebih, cuma bersambung. Dan ada kalanya ada hari yang semuanya dianggap haid, contohnya ada pula hari yang tidak diiktibar sebagai haid tetapi istihadah. Okey, pembahagiannya disebut di sini. Okey, disebut sini dan macam yang kedua bahawa melihat perempuan itu akan darah itu setengahnya haid dan setengahnya bukan haid. Maksudnya bila kita tengok balik dia ni kali pertama ke kali kedua ke, darahnya bercampur ke, sama warna ke atau tak sama warna, maka dia akan menatijahkan ada hari kita hukumkan dia haid, ada hari kita akan hukumkan dia bukan haid. Mengikut perincian yang telah kita dengar sebelum ni, cuma kita kali ni melihat apa kalamnya Imam An-Nawawi. Maka kenyataannya seperti bahawa melihat ia akan darahnya berhubungan selama-lamanya. Maksud dia sebut muttasilan daiman. Daiman ni diterjemahkan selama-lamanya. Sentiasa darah tu keluar. Ataupun melampaui ia bagi sebanyak-banyak hari haid. Taklah selama-lamanya, taklah sepanjang hidup darah keluar. Tapi ada kes pada bulan tertentu melebihi 15 hari. Lepas tu berhentilah darahnya. Contoh hari ke-17 darah berhenti. Tapi tahulah kita dia sudah terkena haid dan istihadah. Ataupun kesnya sudah sampai 7 bulan darahnya bersambung saja. Maka dia ada juga hukumnya. Lihat masalah 490 yang akan dibahaskan oleh Syekh Al-Nawawi sebelum ni lah. Okey, sebenarnya ada ataupun melampaui ia bagi sebanyak-banyak hari haid. Lihat masalah 490. Kita akan lihat masalahnya pada pertemuan akan datang. Cuma di sini disebut maka ini ada baginya 3 kelakuan, 3 pembahagian maksud dia. Yang pertamanya bahawa ada berpermulaan dan ialah kelakuan yang tiada lihat dan ialah kelakuan yang tiada dilihat darah dahulu daripada terbitnya. Apa katanya dalam bahasa Arab? Kalau kita tengok bahasa Arab lebih jelas kerana bahasa Melayu ni bila diterjemah kita jadi
Sebab Syekh nak terjemah mengikut teks yang asal, cuma bila mari ke bahasa kita tak biasa guna pula, jadi pelik sikit bunyinya. Tapi boleh difahami. Kata Imam Nawawi di sini, wa hadhihi laha salasatu ahwal. Ahaduha an takuna mubtada'atan. Mubtada'atan. Maksudnya yang pertamanya bahawa ada berpermulaan. Maksudnya ini wanita first time datang haid. Ini maksud berpermulaan di sini. Antakuna mubtada'atan wa hiya allati lam taraddam qabla zalik. Wa hiya allati lam taraddama qabla zalik. Maksud dia yang pertamanya bahawa ada berpermulaan, dia first time datang haid maksud dia. Dan ialah kelakuan yang tiada dilihat darah dahulu daripada terbitnya. Maksudnya sebelum ini tak pernah datang darah haid. Ini kali pertama dia datang haid. Tak, dia belum pernah datang haid sebelum ni. Kata Imam Nawawi, wahiyal lati lam taraddam qabla zalik. Dia tak pernah tengok darah sebelum ini. Maknanya dia tak pernah langsung kena haid. Kali ini, tahun ini kena datang haid pada 1 Rejab. First time datang haid. Sebelum 1 Rejab tak pernah dalam hidupnya dia melihat darah. Ini yang dimasukkan. Dan ialah kelakuan yang tiada, iaitu kelakuan wanita yang tiada dilihat darah dahulu daripada terbitnya. Itu pada hari dia mula datang darah, itulah kali pertama dalam hidupnya dia datang darah haid. Maka hukumnya, okey, maknanya dia adalah wanita first time datang haid dan dalam masa yang sama darahnya sudah melebihi 15 malam, 15 siang. Maksudnya apa? Dia bukan memandah bicara. Dia huraikan itu. Cuma dia kata, dan ialah kelakuan. Maksud dia, keadaan yang pertama ni, iaitu wanita yang first time datang haid ni. Apa maksud wanita yang mula-mula datang haid? Iaitu wanita yang tak pernah melihat darah dahulu daripada terbitnya. Terbit di sini maksudnya ketika hari terbitnya darah, itu hari datangnya darah, itulah kali pertama dia datang darah haid. Terbit darah. Tidak. Terbit darah maksud dia. Terbitnya di sini maksudnya terbitnya darah. Itu hari mula-mula dia melihat darah haid dalam hidup dia. Itulah hari pertama dia tengok darah dan tak pernah terbit. Kita terbit matahari je tak? Ya. Terbit. Maksud dia, terbit di sini saya terjemahkan dengan maksud dia orang yang mula-mula datang haid. Saya baca tadi pun saya pening. Betul, saya tengok bahasa Arab balik. Faham. Tubik tubik. Kita terbit matahari lah ya. Tubik. Mika pula. Dah bercampur lah kafirah. Tak apalah, tak payah hajuk lah, orang tak pandai. Malu ke apa? Kak Nik nanti. Okey. Maka hukumnya pada ini kelakuan, iaitu dalam kes ini, apa hukumnya? Ada 2 kaul bagi Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i sendiri pada peringkat awalnya ada 2 pandangan. Cuma pandangan yang paling kuat disebut sini, yang lebih asah satu, yang lebih asahnya dikembalikan kepada sehari semalam. Yang ni yang kita bahaskan dalam masalah yang ke-488. Maknanya bila darahnya sudah berlebih sampai lebih 360 jam dan dia pula maksudnya melihat darah tu sama jenis. Cuma di sini tak disebut oleh Imam Nawawi. Cuma bila kita rujuk kitab fiqh, tahulah kita iaitu wanita yang first time datang darah, dia panggil mubtada'ah ghairu mumayyizah. First time datang darah dan dia tidak melihat perbezaan darah itu. Dari pertama sampai hari ke-15 sampai ke hari ke-16 semuanya satu passion je. Hitam pekat je contohnya. Maka dia akan dihukumkan haidnya pada hari yang pertama. Maka hukumnya pada ini kelakuan ada 2 kaul bagi Syafi'i. Yang pertama, yang lebih asahnya, ini pandangan yang paling kuat dan ini yang difatwakan, dikembalikan kepada sehari semalam. Haidnya hanya sehari semalam. Hari kedua, hari ketiga sampai ke hari ke-15 tu semuanya adalah istihadah. Seperti yang dibahaskan panjang di dalam masalah 488 sebelum ini. Okey? Dan kedua, ini pandangan kedua Imam Syafi'i. Dikembalikan kepada 6 hari atau 7. Iaitu merujuk kepada biasanya orang perempuan datang haid 6 hari ke 7 hari.
Jadi ini pandangan kedua Imam Syafi'i. Pandangan keduanya, maknanya kalau wanita tu first time datang darah, hari pertama dalam hidupnya datang darah tetapi melebihi 360 jam, kita iktibar haidnya adalah hari pertama sampai hari ke-6 ataupun hari pertama sampai hari yang ke-7. Hari ke-8 tu dah diiktibar sebagai istihadah. Tapi pandangan ini pandangan kedua Imam Syafi'i dan ia adalah pandangan yang tidak difatwakan. Yang difatwakan, yang dianggap muktamad adalah pandangan yang mula-mula tadi, iaitu dikembalikan haid itu diiktibar sehari semalam saja, hari yang mula-mula saja. Yang ni bukan bincang yang bahawa bila perempuan itu akan darah, itu setengahnya haid dan setengahnya bukan haid. Bukan dia dah tahu ke? Itu bukannya. Tak. Sekarang ni dia macam ni, buat macam peterminda apa tu. Okey, wanita mustahadah. Wanita mustahadah ada berapa jenis? Ada 2 jenis. Satu, wanita mustahadah yang darahnya kurang daripada 24 jam. Maka ini satu kes. Tak payah nak bincang hari apa haid, memang bukan haid. Dah kurang daripada 24 jam. Kes yang kedua, wanita yang darahnya sudah melebihi 15 hari. Tak kira lah hari ke-16, ke-7 lah berhenti atau bersambung darahnya sampai ke bulan depan, sampai ke bulan yang ketiga. Okey, ini kes wanita yang kedua pula. Okey, wanita yang kedua yang istilahnya darahnya sudah melebihi 15 hari, 15 malam. Okey, berapa keadaan jenis-jenisnya? Maka di sini mula disebut keadaan yang pertama, iaitu wanita yang first time datang haid. Okey, jelas Cuma bagi wanita yang first time datang haid, Imam Syafi'i ada 2 pendapat. Pendapat yang muktamadnya adalah diiktibar hari yang mula-mula saja datang haid, hari kedua sampai ke hari ke-15 adalah istihadah. Seperti yang kita bahas panjang dalam masalah yang ke-488. Cuma di sini datangkan pandangan kedua. Tahulah kita, Imam Syafi'i ada pendapat lain, iaitu diiktibar hari yang ke-6. Sampai hari pertama sampai hari ke-6 saja, atau hari pertama sampai hari ke-7. Selepas itu semuanya dianggap sebagai istihadah. Kelakuan yang keduanya. Okey, ni jenis wanita yang darahnya melebihi 15 hari 15 malam, tapi jenis yang kedua pula. Bahawa adalah darahnya itu beradat. Bulan lepas dia ingat adatnya. Dia ingat bulan lepas punya darah haid pada hari pertama sampai hari ke berapa. Hari startnya bila, berakhirnya bila. Maka dikembalikan kepada kadar adatnya di dalam bulan yang dahulu daripada bulan keluar darah semedangan. Maknanya bagi wanita yang darahnya keluar pada bulan yang kedua, contohnya dia first time datang haid bulan lepas. Haidnya datang daripada hari pertama sampai hari ke-5. Hari ke-6 terus tak ada darah dah. Jadi tahulah dia, mula-mula datang darah, dah elok dah. Datang haid saja, tak datang istihadah. Hari pertama sampai hari ke-6 saja haid. Masuk ke bulan kedua, bersambung darahnya, start pada hari pertama tu sampai ke hari ke-16 darah masih keluar. Dan dia ni adalah, maknanya dia panggil mu'tadah ghairu mumayyizah. Dia orang yang pernah datang haid, kerana bulan lepas dia pernah datang haid. Cuma kali ini darah yang keluar adalah satu jenis. Daripada hari pertama sampai ke hari ke-16, sama je warnanya, sama je rupanya. Maka ketika itu, diiktibarkan adat yang lepas sebagai adat bagi haid bulan kedua. Maksudnya kalau bulan lepas Mika datang haid daripada hari pertama sampai hari ke-6, maka bulan ini daripada hari pertama sampai ke 15 memanglah tinggalkan sembahyang sebab kita ingat dia haid. Bila datang juga darah pada hari ke-16, kita kata cukup, stop, Mika sudah terkena istihadah. Bulan lepas berapa ingat bulan lepas punya haid? Ingat? Hari bila? Hari pertama sampai hari ke-6. Bulan ni darahnya satu pasien. Satu pasien. Okey, kalau apa itu, untuk bulan ini, Mika datang haid pada hari pertama sampai ke hari yang ke-6. Hari ke-7, sudah diiktibar sebagai istihadah. Ini keadaan yang kedua. Yang itu merujuk kepada hadis Sayyidatuna Hamnah bintu Jahsh. Kelakuan yang ketiganya, bahawa adalah darahnya itu boleh dibezakan. Maknanya dia pernah datang haid, kali ini datang darah bersambung pula. Adat bulan lepas ada. Bulan lepas hari pertama sampai hari ke-6 datang haid. Cuma bulan ini datang darah menyambung-nyambung. Sampai ke hari ke-16 pun masih lagi datang darah. Cumanya ada perbezaan warna. Hari pertama sampai hari ke-6 contohnya hitam pekat. Hari ke-7 sampai hari ke-15 sudah cair. Maka hukumnya adalah mengikut hadis Sayyidatuna Fatimah bintu Abi Hubaish. Iaitu hari pekat adalah haid, hari yang tak pekat adalah istihadah. Okey, ini kelakuan yang ketiga.
bahawa adalah darahnya itu boleh dibezakan, iaitu melihat ia pada setengah harinya darah yang kuat warnanya, dan pada setengah harinya melihat ia akan darahnya tiada begitu kuat warnanya. Contohnya tadi, hari pertama sampai hari ke-6 hitam pekat, hari ke-7 sampai hari ke-15 sudah cair. Seperti darah merah yang cenderung kepada hitam dan merah muda. Ini contoh je lah. Hari pertama sampai hari ke-6 warna nak ke hitam-hitam. Hari ke-7 dah cair dah darahnya. Maka jadilah hari darah merah tua itu ialah hari haid. Maka kita kata kalau apa itu, hari pertama sampai hari ke-6 contohnya tadi sebab warnanya hitam pekat, hari pertama sampai hari 6 itu adalah haid. Hari ke-7 sampai hari ke-15 adalah istihadah. Tetapi dengan syarat, disebut sini, dengan syarat jangan korang darah yang merah tua itu daripada sehari semalam. Sebab sekurang-kurang haid mesti 24 jam. Contoh, awak datang darah Ustaz, berterusan sampai hari ke-16. Ada beza warna tak? Ada. Hari pertama tu 2 jam ni hitam pekat. Lepas tu dah cair. Terus sampai ke ni. Maknanya dia bukan kes ni. Ni kes lain. Nantikan. Kes dia kita tengok dalam isu dia akan datang. Jadi syarat untuk keadaan yang ketiga ni yang kita kata hari pekat itu hari haid, hari tak pekat hari istihadah. Ini sekiranya hari datang darah pekat itu memang melebihi 24 jam. Sebab sekurang-kurang haid mesti sehari semalam. Lebih tak apa, paling kurang mesti 24 jam. Sebab tu disebut sini dengan syarat jangan korang darah yang merah tua itu daripada sehari semalam. Dan jangan pula lebih daripada 15 hari 15 malam. Dan jangan korang merah muda daripada 15 hari. Maka tafsir semua ini telah dibentangkan dia di dalam Syarhul Muhazzab, wallahu alam. Maknanya dalam kes wanita yang pernah datang haid dan dia pernah bulan lepas pun pernah ada adat, cuma kali ini darahnya berterusan keluar, maka dia syarat dia, kita kata oleh kerana darah tu sudah dapat dibeza-bezakan, hendaklah diiktibar darah haid ada darah yang pekat, darah yang tak pekat dianggap sebagai darah istihadah. Tetapi mesti mengambil kira hukum darah haid. Apa dia? Sekurang-kurang darah haid adalah sehari semalam. Maknanya oleh kerana kita nak iktibar darah yang darah yang pekat itu adalah darah haid, mesti dia mesti sampai 24 jam. Kalau tidak diiktibar itu darah haid. Satu lagi, darah yang cair itu hendaklah paling keluar darah itu sampai kepada sebanyak-banyak sekurang-kurang suci, iaitu 15 hari 15 malam. Dia tadi kan sebelumnya Ustaz cerita pasal darah pekat dan darah cair tu kan, memang darah haid ni memang dah pekat. Kalau tu boleh tak? Contohnya kalau 3 hari 4 hari awal tu keluar darah cair, 3-5 hari ke-5 darah pekat, boleh ke? Boleh? Mungkin boleh berlaku. Kita pakai juga hari pekat adalah haid, hari tak pekat adalah istihadah. Maksudnya 1 sampai 4 tu istihadah dulu. Dia bermula dengan istihadah. Maksudnya hari ke-4, hari ke-5 tu baru kira haid lah. Sampailah hari ke-19 terlebih 2 bulan barulah kira dia istihadah. Maknanya kalau contoh dia datang darah, katakan bulan ni, hari pertama cair, hari kedua cair, hari ketiga cair, hari keempat cair, hari kelima pekat, hari keenam pekat, hari tujuh pekat, 8 pekat, 9 pekat, ikutlah. Sepanjang hari itu dia wajib tinggalkan sembahyang sebab semuanya dianggap pada peringkat awal adalah haid. Bila berlebih saja darah tu lebih daripada 15 malam 15 siang, tahulah dia terkena istihadah. Oleh kerana dia ini ada pula dapat beza mana hari pekat mana hari tak pekat. Hari yang tak pekat adalah istihadah, hari yang pekat adalah haid. Tapi sama je sampai yang ke-16 tu, dikira ditambah balik. Macam ni contohnya? Maksudnya kan tadi tu 1/4 darah biasa. Okey. 5 sampai 19 kan ada kira. 5 sampai 19 tu ialah darah pekat saja. Sampailah 20 pun darah pekat, 1 darah pekat. So dia tak ada darah haid, darah istihadah yang cair. Okey, kes ni macam ni macam yang ditanya tadi. Hari pertama, hari kedua, hari tiga contoh. Kita letak dalam 3 hari, mudah nak kira ya. Hari pertama, hari kedua, hari tiga adalah darah
Cair Hari keempat, hari kelima dah mula pekat. 4, 1, 2, 3. Hari keempat, hari kelima, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15. Maksudnya 12 hari pekat darah. 12 hari pekat darah, 3 hari cair. 3 hari yang cair tu yang mula-mula. Yang pekat tu adalah daripada hari yang keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hari ke-16 keluar lagi darah. Maka dia telah terkena istihadah. Bukan dia kira, bukan start balik nombor 1. Tak. Dia istilahnya, bila first time kita kena tahu dia kena istihadah bila darah tu daripada hari pertama sampai melebihi 360 jam. Bila dia dah lebih 360 jam, dia telah terkena istihadah. Bila dia sudah terkena istihadah, macam mana kita nak tahu mana satu haid, mana satu istihadah? Sepanjang hari pertama sampai hari yang ke-15, kita kata kalau untuk wanita yang pernah datang haid dan dalam masa yang sama kali ni darah yang keluarnya pula adalah darah yang ada beza warna, maka darah yang pekat diiktibar sebagai haid, darah yang cair diiktibar sebagai istihadah. Biasa orang perempuan mula-mula tu pekat, kemudian dia akan cair. Katakan yang kes dia terbalik. Hari pertama cair, hari kedua cair, hari ketiga cair. Mari hari keempat sampai ke hari 15 adalah pekat. Hari ke-16 darah keluar juga, pekat juga katakan, tak ada masalah lah. Apa hukum dia? Hukum dia adalah darah haid adalah daripada hari yang keempat sampai hari yang ke-15. Hari ke-16 itu memang bukan haid. Walaupun darah sama. Walaupun darah dia sama pekat. Ya, sebab dia sudah terkena istihadah. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu adalah darah istihadah. Hari keempat haid sampai ke hari yang ke-15. Hari ke-16 itu bukan apa namanya. Cuma dalam kes yang terbalik ni saya ingat saya nak check balik lah sebab takut dia takut haid dia bersambung tu hari ke-16 tu. Cuma istihadahnya hari 1, 2, 3 je. Adakah hari yang ke-16 tu masih dianggap sebagai istihadah atau dia masih haid sebab darah dia terbalik yang pekatnya kemudian. Ini saya stop dulu. Nanti saya cuba check balik dari sudut hukumnya. Dia balik pada kaedah yang 360 jam tu walaupun dia keluar istihadah dulu. Dia memang istilahnya dia terkena istihadah. Sebab darah yang keluar daripada hari pertama tu dah melebihi 360 jam. Dia sudah terkena istihadah. Sebab tu kita kira dia punya kes ni hari pertama, hari kedua, hari ketiga dia istihadah. Cuma hari keempat sampai hari ke-15 tu memang sah-sah dia terkena haid. Hari ke-16 katakan darah masih keluar. Memang kes ni sebab darah masih keluar hari ke-16. Jadi kalau ikutnya hari yang ke-16 itu adakah dia haid sebab sama darah dengan hari ke-15? Yang tu saya nak kena cek balik. Tapi konsepnya hari pertama, hari kedua adalah istihadah. 4, 5, 6 sampai hari ke-15 itu adalah haid. Cuma nak confirmkan balik hari yang ke-16 yang darah pun sama hitam pekat, adakah itu adalah hari haid ataupun istilahnya dia sudah kembali kepada istihadah. Itu saya nak kena cek balik. Okey, saya kira sekadar ni dahulu pertemuan kita sudah sejam 8 minit dah. Dan insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada masalah yang ke-390 iaitu melihat sekurang-kurang haid ni adalah berapa hari. Sekurang-kurang haid adalah berapa hari. Dalam mazhab Syafi'i kita sehari semalam. Cuba nanti saya akan bahaskan sikit lagi tentang soalan yang ditanya nanti, yang ditanya tadi. Dan mungkin kita akan ulang sikit di bahagian belakang tu. Di bahagian belakang masalah 489 tu biiznillah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah sekadar itu saja. InsyaAllah moga-moga bermanfaat. Dan kalau saya tak boleh jawab tu minta maaf. Saya ni bukan Yung. Saya ni Yung. Wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan dengan salawat dan salam ke hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun.
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جزاكم الله خيرا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan kita akan cek balik masalah kalau haid terbalik tadi. Sebab isu dia macam ada di hujung kalau Imam Nawawi tadi perbahasannya. Nanti saya akan cek semula biiznillah. Assalamualaikum warahmatullahi